Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam pendidikan peneraju masa harapan. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan pentaksiran berterusan yang pertama bagi kursus PASP 1042 yang bertajuk Accountability Pemimpin dalam Masyarakat Madani. Baiklah, sebelum memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zahid Amizan bin Mahmud, pelajar PPI SMP ambilan Ogos 2025, keluaran Julai 2030 dari kumpulan BMSK3. Baiklah, kita teruskan pembentangan dengan tunjang utama kita pada hari ini iaitu pengucapan awam. Pengucapan awam ialah proses menyampaikan idea, maklumat dan mesej kepada halayak secara terancang. Kemahiran ini diperolehi melalui latihan, pengalaman dan pembelajaran berterusan. Pengucapan awam penting dalam membentuk individu yang berkeyakinan dan bertanggungjawab. Menurut Salahuddin Haji Muhammad Noor, 2003, semakin banyak seseorang melakukan pengucapan awam, semakin bertambah pengalaman dan perkembangan diri yang diperoleh. Baiklah, kita teruskan pembentangan dengan definisi pengucapan awam. Pengucapan awam merupakan komunikasi secara lisan yang disampaikan kepada sekumpulan pendengar bagi memberi maklumat, memujuk atau mempengaruhi mereka. Terusnya, bagi kepada konsep pengucapan awam, konsep pengucapan awam ini melibatkan penyampai, mesej, medium penyampaian, audiens atau halayak serta maklum balas. Baiklah, kita teruskan sesi pembentangan dengan tujuan pengucapan awam. Terdapat 4 tujuan pengucapan awam yang saya senaraikan di sini. Yang pertama, iaitu menyampaikan maklumat. Contohnya, seseorang guru menyampaikan tugasan ataupun memberikan arahan kepada pelajar. Terusnya, tujuan yang kedua adalah memberi pendidikan. Sebagai contoh, seorang guru mengajar dalam kelas, itu yang disebutkan tujuan pengucapan awam pendidikan. Terusnya yang ketiga iaitu mempengaruhi pemikiran masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi, semakin banyak kita melakukan pengucapan awam, semakin yakin seseorang tersebut. Seterusnya yang terakhir, tujuan pengucapan awam adalah memujuk dan menggalakkan tindakan yang positif. Baiklah, kita teruskan dengan kepentingan pengucapan awam. Yang pertama, iaitu meningkatkan keyakinan diri. Yang kedua, membentuk kepimpinan. Yang ketiga adalah memperkukuh hubungan sosial. Dan yang terakhir, mewujudkan komunikasi yang berkesan. Baiklah, kita teruskan dengan jenis penyampaian pengucapan awam. Dapat 4 jenis pengucapan awam yang saya senaraikan. Yang pertama, ucapan spontan. Ucapan spontan ini merupakan ucapan yang disampaikan tanpa persediaan awal. Sebagai contoh, menjawab soalan semasa mesyuarat. Yang kedua, jenis penyampaian yang kedua iaitu ucapan berdasarkan teks, iaitu membaca teks yang telah disediakan. Contohnya, ucapan rasmi. Selain itu, ucapan pengecara majlis, iaitu membaca teks secara terus tanpa melakukan ucapan yang spontan. Dan yang ketiga iaitu ucapan yang dihafal, iaitu kandungan yang dihafal sebelum penyampaian. Contohnya, mendeklamasi sajak, syair dan sebagainya. Dan yang jenis penyampaian yang terakhir iaitu ucapan extemporaneous, iaitu mempunyai persediaan tetapi tidak membaca teks sepenuhnya. Contohnya, pembentangan akademik. Baiklah, teruskan dengan latar audien dan majlis. Bagi latar audien, penyampai perlu memahami umur, pendidikan, latar budaya dan keperluan pendengar. Dengan memahami latar belakang audien ini, penyampaian pengucapan awam kita akan lebih berkesan dan mudah diterima oleh sekumpulan pendengar. Seterusnya adalah latar majlis.
Latar majlis terdapat tiga latar utama iaitu latar formal, separa-formal dan tidak formal. Pemilihan bahasa dan gaya penyampaian hendaklah sesuai dengan majlis. Ya, hal ini dikatakan demikian kerana uh, ini menunjukkan tahap profesional kita ketika kita melakukan pengucapan awam tersebut. Baiklah, kita teruskan dengan ciri-ciri pengucapan awam. Terdapat 5 ciri utama pengucapan awam. Yang pertama iaitu penyampai sebagai sumber pengetahuan, iaitu menyampaikan maklumat yang sahih dan tepat. Dengan memberikan maklumat yang sahih dan tepat ini, kita akan menaikkan rasa kepercayaan orang lain terhadap kita. Seterusnya, ciri yang kedua iaitu audien atau halayak, iaitu menerima serta memberikan respon terhadap mesej. Ciri yang ketiga iaitu medium penyampaian seperti mikrofon, projektor dan media sosial. Yang keempat iaitu mesej, iaitu disampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Mesej yang jelas akan menyebabkan komunikasi kita lebih berkesan dalam pendengar. Seterusnya yang terakhir iaitu maklum balas, iaitu menentukan keberkesanan komunikasi. Baiklah, kita teruskan dengan hubungan jenis penyampaian dengan accountability. Baiklah, contoh pengucapan awam yang pertama iaitu terdapat pidato di sini, iaitu pemimpin kebiasaannya menggunakan untuk mengumumkan dasar baharu serta pelan pembangunan. Seterusnya, jenis pengucapan yang kedua kita terdapat syarahan, iaitu menerangkan isu kompleks seperti ekonomi, pendidikan dan kesihatan. Dan jenis pengucapan awam yang terakhir iaitu ucapan seperti dialog komunikasi, sesi town hall dan jawapan pantas. Baiklah, kita teruskan dengan soalan utama dalam pembentangan kita pada hari ini, iaitu bagaimana pengucapan awam dapat membentuk sikap bertanggungjawab dalam masyarakat. Terdapat 4 cara utama untuk membentuk sikap bertanggungjawab dalam masyarakat. Yang pertama iaitu pendedahan maklumat, iaitu masyarakat menjadi celik dan mampu membuat penilaian sendiri, iaitu mengurangkan ruang untuk fitnah dan salah faham. Itu dengan pendedahan maklumat yang sahih, seseorang pemimpin tersebut akan mudah dipercayai oleh sekumpulan masyarakat dan dapat mengelakkan fitnah serta salah faham. Cara yang kedua iaitu penggalakkan partisipasi, iaitu interaksi dua hala yang menggalakkan rakyat bersuara. Dengan cara ini, rakyat berasa lebih dihargai dan didengari. Seterusnya, yang ketiga iaitu memberikan kesedaran sosial, iaitu mesej yang berkesan yang menyitarkan tanggungjawab bersama. Contohnya, kempen keselamatan, kebersihan serta perpaduan. Dan yang keempat iaitu model peranan, iaitu pemimpin yang berucap dengan accountability menjadi contoh teladan sikap bertanggungjawab yang ditiru oleh masyarakat. Pemimpin yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik. Oleh itu, seorang pemimpin perlulah bersikap baik agar menjadi contoh teladan kepada masyarakat-masyarakatnya. Baiklah, soalan yang kedua terdapat dalam kandungan ini iaitu bagaimana mesej yang berkesan dapat mempengaruhi perubahan sosial. Iaitu, kita terdapat 4 strategi utama yang kita akan ulas pada hari ini, iaitu yang pertama iaitu ketepatan mesej, iaitu ketepatan mesej yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit. Contohnya, vaksin selamat, vaksin percuma. Ini akan menyebabkan masyarakat akan percaya bahawa mesej itu adalah dengan adanya mesej tersebut menunjukkan mesej yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit, menyebabkan masyarakat lebih mudah untuk memahami petikan tersebut. Strategi yang kedua iaitu keikhlasan penyampaian, iaitu audiens merasai keikhlasan akan menyebabkan kepercayaan meningkat. Contohnya, pemimpin turun padang ke kawasan yang banjir, menyebabkan masyarakat berasa percaya
kepada kepada pemimpin tersebut dan masyarakat merasa lebih dihargai dengan adanya seseorang pemimpin yang seperti berikut. Seterusnya yang ketiga iaitu gunaan bukti dan contoh. Contohnya data dan kisah nyata yang untuk memperkukuhkan mesej. Contohnya statistik penurunan kemiskinan dan sebagainya. Yang strategi yang terakhir iaitu call to action, iaitu galakan tindakan konkret, derma darah dan selamatkan nyawa. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung pembentangan kita pada hari ini, iaitu kesimpulannya. Pengucapan awam adalah kemahiran asas yang mesti dikuasai oleh pemimpin. Melalui pengucapan awam, pemimpin menyampaikan accountability secara terbuka. Masyarakat madani memerlukan pemimpin yang berani bersuara dan berkomunikasi. Mesej yang berkesan dapat membentuk sikap tanggungjawab dan mendorong perubahan sosial. Pengucapan awam bukan sekadar bercakap di hadapan orang ramai, tetapi ia adalah amalan untuk menyampaikan kebenaran dan membina kepercayaan. Baiklah, setelah sampai ke penghujung pembentangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas perhatian yang diberikan.